Tanpa melengahkan masa, kita akan jemput seterusnya penceramah kita yang akan membentangkan berkaitan dengan kutub udang. Silakan Profesor Madia Kemis Peneliti Dr. Nur Azman Hasan untuk sampaikan ceramah beliau. Jadi, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Fungsi Iblis, Dr. Ikhwan, selaku usia dan juga wakil HRDF lah. So, terima kasih kepada semua. So, selepas sesi pertama tadi, cakap sini kan? Okay. Salam pertama, okay, faham kan? So, basically, basic first Yang kedua saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. So, selain daripada objektif utama kita untuk recording untuk HRDF, sebenarnya saya mohon kepada Dr. Iwan untuk laksanakan kepada admin terutamanya. Sebab admin yang jarang-jarang ataupun hanya lihatlah pada dokumen, kan, tak pernah lagi orang kata bawa pergi sampling adalah seorang dua kan. Alright, dan betul-betul pergi sampling, kemudian researcher, pegawai sains, pegawai hatchery pergi keluar buat apa sebenarnya, kan? So kata sibuk sangat pergi keluar tu kan, buat apa sebenarnya? Alright, so mungkin hari ni kat Thailand baru tahu, oh ni kot ada lebong yang sama ni, mungkin boleh jadi. Alright. Dan yang keduanya saya nak mungkin minta untuk ahli aquatrof jugalah, mewakili sebagai orang kata pengusaha tinggi di aquatrof. Nak mohon juga sekurang-kurangnya kita tahu juga kalau ada tetamu datang, kan, so tetamu datang tanya pasal ketam, tanya pasal udang, tanya pasal ikan siakap, ikan apa, ikan kerapu, whatever lah yang ada di hatchery tu, at least kita tahu sekurang-kurangnya apa yang berlaku. Right, saya pasti tahu kan. So semua kebanyakan admin dan juga student poli kan. Start jumpa Dr. Liu siapa? Azroy. Oh, baru first time jumpa. Jumpa endorse gitu je. So Azroy, mungkin yang tak kenal Azroy dengan Amna. Yang tu yang di masa apresiasi tu kita Amna dengan Amna Wina. Yang lain tu insyaAllah saya kenal. Saya kenal kamu dah pernah bersedia kan. Terus satu pejabat dengan saya yang saya tahulah. So anyway, selain daripada khusus yang kalau tak, kenapa kan lepas ni mungkin saya nak ajak Kak Emma ke pergi kan, contoh kalau kita tahu apa dia, apa tugas, apa penyelidik dan sebagainya. Right, so untuk itu saya nak tanya dulu, sebelum saya mulakan, nak tanya dulu, sebenarnya datang ke kursus pada hari ini, tujuan, hasrat dan juga sebenarnya nak capai apa? Nak tahu apa? Ataupun apa? Kita punya misi lah, ataupun apa yang saya nak lakukan pada kursus hari ini. Boleh? Sepatah dua daripada semua orang. At least saya tak merangkul seorang-seorang ke depan. Boleh? Right, so saya start dengan Kak Ana dulu. Kak Ana, untuk apa? Kak Ana selama ni pegang store. Alright, tiba-tiba kena tahu pasal monodon, ganomi semua ni. So sebenarnya Kak Ana kesaja kena terpaksa oleh Dr. Iwan. Sebab apa Kak Ana? Cuba apa? Iwan kata kali ini Kak Ana kena ikut bengkel ni sebab nak pasang dan getah. Okey, nak tahu tu lah. Lepas tu Kak Ana nak rezim nak belajar ke ataupun terpaksa je? Rezim je. Okey, sama makan. Okey. Okey Kak Ana, doktor tujuan Kak Ana. Lebih. Saya pun minat nak tahu lebih lanjut nama saintifik lah berkaitan ketam dengan udang. Which is ketam tu saya payah sikit, kalau udang lebih mahir berbanding ketam kot. Ruby siapa? Patutnya basic Ruby dah berapa? Okey, silakan. Ni habis tu sudah kita ya. Patutnya dah tahu lah. Lebih. Saya dah belajar banyak masa depan.
So nanti buat apa? Udang kan? Udang, so nak belajar kenal. So saya sitang lah. Pagi ni dia boleh tukar. Sedap kan? Saya cik yang suruh masuk. Cik, dari tak ada pun? So macam alang-alang tu kebetulan saya punya eksperimen tu pasal ketam. So macam untuk tambah lebih banyak lagi apa yang saya tak tahu. And pasal udang pun saya tak kena. Projek pasal ketam? Pasal ketam. So kena lah kena. Pasal udang tu saya macam tak pernah nak macam kata ambil tahu sudah. So macam hari ni nak cuba belajar lah. Saya dulu So 3. So data collection dah hampir siap dah ni. Okey. Wandi baru join kita tapi hari ni terus datang sini. Baru 24 hari dengan kita. Saya tanya ni. Wandi apa dah baca? Biasa sebab baru join memang tak tahu benda. Memang tak tahu. Selama ni tu jadi kerana kan? Sebelum ni tawarkan lepas tu ketam tahu tangan kau ada sebab pernah kena dia tinggi. Okey, lepas tu makan tu. Bapak ni tahu banyak ni ketam. So, makan ketam atau father of ketam is from Iwan. Bukan ni. Okey, kembali. Amna. Amna Kalau kita mendalam sangat tentang udang yang hitam sebab mau pada Dia belum ada? Okey, aku coach ya. dia mau pada ikan hitam sebab dia tahu dia bilang dia bukan hitam. Tapi ada sampai ni lah dekat poli. Ada yang tak dalam. Yang ni pun tak dalam sangat. Dalam kan habis. Okey. Wina. Pada saya sebelum ni kita banyak ternak pasal ikan. So sekarang kita boleh cuba untuk tahu benda yang dapat ternakan ni lah, udang dengan ketam lagi berdagang. Kita tak jadikan dalam tapi cuba. Kemak. Follow projek. So, apa cerita? Rasa macam nak tahu banyak benda sebab bila orang tanya kita tak tahu benda kan. Untuk jaga kewangan dia. Jaga sikit kan. So at least tadi jaga gambar lah. Ada berapa spesies. Basic kan. Lepas tahu beli udang tu udang apa? Udang putih, udang harimau ada, udang banana ada kan. So at least kita tahu sikit lah. Lepas tu jaga actually boleh kan. Kaisa, selain daripada dia masak, apa dia? Doktor saya masuk Dan masa sebab tahun ke berapa tu kan? dia katakan tahun 2019. 2019. Jadi tak masuk lagi lah. Usaha saya ni lagi okey. So berkaitan dengan yang lebih teknikal sikit lah. Tak ada banyak ikan, so at least tahu sikit. Alright? Kaimah, jaga student. Baca tajuk thesis je. Okay, so sekarang lagi gambar dia, at least boleh ni ke? Macam doktor cakap tadi lah, kita orang ni kita akan budak-budak kalau ada panggilan dan peluang dia akan bukan sekurang macam nak tahu Panggilan luar tu daripada siapa? industri kemana lah dia akan ada tu dia akan macam projek ni puas satu projek siapa dia akan handle. Jadi kadang-kadang macam kita tahu istilah sesuatu kita nak terangkan tak boleh walaupun saya menjaga At least sikit-sikit pun tak apalah kan. intro lah macam Kak Liza tu kita tahu dekat sini dia baru tak kerja kan. Terima kasih doktor sebab itu orang. Okay, so sebab kita masing-masing kan. Ni ini ada bot. Saya ada sikit banyak bolehlah belajar benda yang tak pernah tahu dan tahu sikit banyak tentang udang masalah. Jadi bolehlah tambah pengetahuan basic. Okay, so tak adalah kita orang kata bagi pengurusan ni kan. So meja belakang saya rasa banyak pun tu. Alright, tapi kita akan ikut sebab macam mungkin Puan Mira, Puan Wahidah, Iwan, Syahini, Grace walaupun follow saya tapi mungkin sebagai sekretariat. Alright, so mungkin tak pernah hadir sebagai peserta khusus saya. Alright, so untuk makluman juga kita banyak kali kita buat khusus. Alright, dan khusus biasanya
Alhamdulillah, saya rasa tahun lepas berapa kali, ingat 8-7 kali. Alright, dengan pelbagai peserta, background. Alright, so tahun lepas saya ingat untuk khusus berkaitan dengan ternakan ni, baik lah terutamanya, dengan peserta, dengan JPKK dan sebagainya tu macam-macam. So ada yang tahu, ada yang background zero pun ada. Alright, so sama juga, saya tak expect tinggi pun daripada ahli pengurusan, especially pengurusan terutamanya. Of course yang scientific macam Ruby dan sebagainya memang ada background on agriculture. So tak lupa sudah saya siapa? Alif so buat udang sekarang ni. So Alif tengah buat udang intas so saya akan sentuh sedikit intas later on lah. Alright, so tapi sebenarnya selain daripada mengenali udang itu sendiri, saya nak juga kalau bolehlah ahli aquaculture di pelbagai peringkat tahu juga apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para penyidik aquaculture. Alright, so mana tahulah Dr. Lee buat apa, Dr. Rufah buat apa, kemudian siapa lagi, Prof. Lam buat apa, Prof. Maisan buat apa, Shindex dia tinggi sebab apa, kan sekurang-kurangnya kita tahu juga. Sekurang-kurangnya bukanlah nak menyebut, tidak, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. So untuk berbalik pada matlamat utama kita pada hari ini adalah untuk berkaitan dengan kultur ternakan udang yang saya akan cover sedikit pagi ini. Sedikit tak sedikit lah, saya diberi masa tadi sampai pukul 12 alright, dan pada petang ini Prof. Iman. Alright, so biasanya bersyaratnya dia akan cakap je, alright, tapi memandangkan kita hari ini puasa, okay, so maksimum 45 minit, setengah jam memang letih ngantuk. Alright, so kita akan break lah dalam setengah jam. Alright, dan saya untuk makluman kandungan apa yang saya maklum, apa yang saya share hari ini tak sama dengan apa yang pernah saya bagi khusus biofloc sebagainya. Alright, so saya tengok, saya rasa at least kalau rasa tak faham ataupun rasa terlalu deep sangat, tak perlu pun, aku tahu nak masak aja. Plus bagi tahu. Alright, saya rasa tak faham. Alright, so at least sebab kita kan nak buat journal pun untuk khusus ni, tapi untuk student tak apalah nak tanya. Alright, so saya faham untuk admin yang penting kita tahu sedikit apa tugas kita. Alright, so bila kita cek dokumen ni untuk apa, alright, so betul ke beli yang berkaitan dan sebagainya. Alright, so dan juga kalau ada tetamu lah, so itu pertama. Alright, boleh saya mulakan sedikit mukadimah berkaitan dengan kultur udang laut. Alright, so tadi saya rasa Cik Azmi ada tunjuk beberapa shellfish tu kan. Kenapa kita tak cover hari ini ikan dan spesies molas ke apa kerang-kerang lain sebab tak cukuplah sehari. Alright, so ataupun mungkin next kalau ada sambutan yang hangat mungkin kita akan buka untuk khusus yang lain lah. Right, so saya memang fokus pada Dr. Iwan kata sebab main kita di aquaculture dan juga HSUI kita fasa 2 adalah berkaitan dengan ketam dan udang. Alright, so alhamdulillah Prof. Iwan memang lead lah ataupun main researcher for ketam. So Prof. Iwan akan share lah about ketam. Dan saya tak adalah saya kata saya pakai udang, right, tapi saya kebanyakan program ataupun penyelidikan saya adalah berkaitan dengan udang. Start dan geran pertama saya, geran penyelidikan saya adalah berkaitan dengan udang harimau, udang putih. Alright, so balik pada, kalau saya boleh balik pada 2012, geran pertama saya FRGS adalah nak isolate bakteria daripada udang putih. Itu geran pertama saya. Right, biofloc, isolate bakteria biofloc daripada udang putih di Aisyah. Itu yang pertama. Saya akan ceritakan sedikit perjalanan. Tapi hari ini nak ceritanya start dari situ, beberapa spesies saya dah cuba try. Alright, mengenai udang harimau, udang putih, kemudian udang galah, ikan dan sebagainya lah. Alright, so hari ini bila kita sebut kultur udang laut ni udang mudin. Udang mudin kita tadi ada, yang kita komersial ada 2. Yang komersial, walaupun Cik Azmi ada Mergosis, Banana Shrimp. Mergosis ni banyaknya di laut lah, tangkap ikan. Alright, tapi disebut udang laut komersial dan selalu kita pergi cari pasar
So dekat pasar semua ada dua, sweet udang putih dan juga sini. Okey, udang putih yang selalu kita beli. Alright, udang putih, udang kaki putih. Dia punya ni putih-putih lah. Alright, ataupun nama common dia Pacific Wildlife Shrimp atau udang kaki putih. Nama saintifik dia okey, nama saintifik sikit lah. Kalau belajar, saya tahu background dulu mungkin business ke admin ke kan. So saintifik dia Lithopenes vanami. Alright, so bila sebut L vanami itu kadang-kadang dia dah update kepada Penis. Kemudian dia masuk balik Lithopenes. Dan ada beza sikit dari segi morphological. Alright, so ataupun kita sebut vanami. So udang putih yang biasa kita beli, kalau udang putih ni sekarang ni harga dalam 30, 28. Itulah di pasar. Right? Agak-agak berapa ringgit kalau di farm. Jadi kita beli dalam paling tinggi pun memanglah grade. Kalau grade besar kena RM35 atau 40 di Perak. Agak-agak penternak jual kepada pemborong berapa ringgit. Agak-agak jadi aquaculturist tu untung ke rugi? Okey, kita tanya dulu, berapa ringgit dia jual? Lebih kurang, kalau 30 dia jual berapa? Rumah 25. Depend, dia ikut pemborong, ikut masa juga. Tapi 25 tu dah tinggi. So margin tu tinggi. So kadang-kadang 20 tak sampai. Itu masalah antara aquaculturist. Dia ternak 3 bulan. 3 bulan lah biasa, 3 bulan. Tapi sekilo jatuh RM20. Sekarang ni pun dulu sebab tu kadang kalau ingat itu masa kita jual udang, kita buat sorting semua kan, ada kita letak saiz ni RM30, saiz ni RM25. Kita nak jual mahal pun tak boleh sebab orang tahu nilai dia tu kat Maiden 30, takkan kita nak jual 35, tak boleh. Tapi kita nak tengok margin untung daripada export tadi. Memang orang jual takkan kita kesian lah, kita tahu nak bagi makan dia dan sebagainya lah. Alright, kira FCR dan semua kan. Alright, so sekarang ni roughly lah ataupun average kalau kita pergi Maiden ke pasar ke, saya ingat dalam RM30, RM30, RM50 untuk udang putih yang selalu kita beli lah. Alright, so untuk udang putih. Tapi yang kalau kita sekilo-sekilo, kalau kita beli impas mungkin kurang lah harga dia. Right. Yang kedua, yang ni jarang-jarang. Right, jarang-jarang tapi ada udang harimau, black ataupun black tiger shrimp atau udang harimau. Nama saintifik Penis monodon. Ada dua. Dia ada belang-belang macam harimau. Dan biasanya udang mahal dan dia besar lagi. Right, daripada udang putih ni. Alright, dan premium size biasanya. Kalau komersial, dia akan ternak sampai besar 3-4 ekor ataupun 5 ekor sekilo untuk pasaran ekspor. Right, jadi tapi margin dia besar. Mungkin harga dia 50-40 ke atas kan, tapi jarang sebab dia jarang peternak nak ternak ini sebab ambil masa yang agak lama pertumbuhan dia. Alright, dan biasa market dia restoran-restoran besar. Alright, dan ada satu company yang kita nilai itu dia memang sengaja ternak sampai setahun dan dia market dia bukan Malaysia, pergi ke China. Alright, sebab harga dia lebih walaupun FCR tadi saya pasal ada sebut FCR. Jadi ada tadi kan apa nak tanya tadi? FCR tu beri. Tak ingat tu? Tembok lah. FCR kan? FCR ni tadi kita sebut lah kan, sekilo makanan convert kepada berapa body weight dia. Mana sekilo makanan, kalau untuk sekilo makanan berapa dia? Sekilo dia? Makanan? Sekilo makanan? Harga kurang RM4. Sekilo makanan RM4. Okay, so daripada RM4 tadi, berapa dia boleh convert kepada berat sekilo ternakan ataupun udang lah. Alright, so kalau FCR tu rendah satu kan, sekarang ni FCR untuk udang ni biasanya tinggi, udang harimau 2 dan sebagainya. Bila 2 maknanya 2 kilo makanan baru hasil 1 kilo udang, jadi rugi lah kan. Kalau sekilo makanan RM4, kalau 2 kilo RM8 kan, baru hasilkan sekilo makanan, sekilo udang. Alright, jadi makin rendah FCR makin bagus. Alright, tapi dia akan reflect balik lah pada harga dan sebagainya. Tapi saya mungkin kalau raya lebih boleh lah Tapi kita, tujuan utama kita dalam aquaculture tadi saya sebut tadi, makanan, kos makanan. Kos makanan paling
tinggi. Sebab itulah research yang kita ada program breeding, kita ada program sustainable yang Dr. Liu buat back soldier fly kan, untuk replace protein content dan juga untuk makanan alternatif. Okey, sebab untuk membesarkan dia. Alright, so sebab FCR. So bila rendah FCR itulah technology ratio tu, right, semakin production tinggi atau keuntungan tinggi. Alright, so keuntungan tinggi. Dan ada juga yang buat warna ini dalam 3 bulan atau putih ni. So bila 3 bulan, so dalam 3 bulan dah boleh dapat hasil. Okey lah, laju. Alright, so choices. Saya pasal juga tadi Dr. Cik Ismail sebut tadi nelayan tak lesen dan sebagainya kan. So sekarang ni kita ada satu dana atau satu projek baru yang disebut sebagai Teman Aqua di bawah DOF, yang berpasan dalam sebulan 2 ni saya, Cik Azmi dan juga Dewan selalu turun padang untuk kolaborasi dengan Jabatan Perikanan untuk convert ataupun bantu daripada proses yang nelayan tidak berdaftar ni kepada aquaculture, right, dengan dana mereka lah. Right, dan memang bila kita buat sesi interview dan sebagainya itu memang apa yang Cik Azmi sebut tu lah, dia dah daripada kecil dan sebagainya kan, so susah nak tukar pada aquaculture. Alright, dan leceh lah katanya, tapi dia tak pergi lagi khusus, tak tahu. Right, so transformasi minda tu perlu dilaksanakan. So first thing first, Kak Izzah kalau nak masak udang harimau atau udang putih. So satu lagi udang air tawar, okey. 2 ni udang air masin, ataupun udang laut. Satu lagi yang biasa udang galah, palu besar kan. Saya tak masuk dalam ni, saya lupa atau saya tak masuk. Alright, sebab dia harga dia mahal lagi dan jarang orang culture. Yang tu adalah kultur air tawar, udang air tawar, ataupun Macrobacterium rosamajan. Alright, so biasa ni 2 spesies ni. So 2 spesies ni yang kita biasa. Okay, setakat ni Kak Ana tak tahu lagi. Kak Ana lari 2 spesies ni. Okay, so perbezaan antara 2 monodon dan juga banami. Ni monodon, udang udang harimau. Ni udang banami, udang putih. Okay, nama lazim, nama biasa tersebut udang harimau. Nama yang tadi tu nama udang kaki putih atau udang putih lah. Kemudian nama saintifik monodon, yang ni banami. Asal dia, so dua-dua ni bukan daripada Malaysia. It's not native. Alright, so dia invasive dulu, tapi di culture. Okay, macam cerita, macam cerita. Dan cerita sekarang lah, apa Chilex, lobster air tawar. Dulu dia invasive. Alright, dan lama-lama orang boleh culture dia. Alright, sekarang ni telah diperakui, boleh digunakan ataupun boleh kaca lah, tetapi bukan ikan bandaraya tu kan. So ikan bandaraya is predator. Alright, so predator different. So yang membuat macam ikan tilapia. Ikan tilapia bukan asal kita, tapi dah lama dan dia berada dalam dan ada nilai komersial. Sebab tu dia ada ikan gift dan sebagainya. Alright, so sama juga dengan 2 spesies ni. Alright, so spesies ni asal dia Asia Tenggara dan Lautan Hindi. Yang ni Pasifik. Sebab tu dia nama sebut Pasifik Warna dia pada gelap dengan belang-belang hitam tadi. Ada belang-belang. Yang ni belang putih pucat, merah jambu. Alright, kadang-kadang kita nampak ada putih-putih dia punya kulit dia ataupun karapis dia. Kadang kebesaran cepat tetapi lebih perlahan dalam kepadatan yang tinggi. Dalam satu dalam bila kita buat translation ataupun kita buat stocking, kita kena kira. Kita kena tahu dia punya kepadatan ataupun stocking density. Bila sebut stocking density ni, dia akan reflect berapa production. Alright, so production stocking ni macam benih lah, benih taburan benih, berapa banyak kita nak letak. Alright, so dalam satu kolam dengan kepadatan sekian, berapa banyak kita nak letak. Okay, so kita kena lihat itu So kepadatan sini cepat, tapi kalau dia akan, kenapa bila dia terlalu padat, dia slow? Sebab dia akan search for makanan dia bersaing dalam makanan sama. Sebab kalau banyak, jadi makanan dia akan panggil banyak. Jadi makin banyak, kadang-kadang yang aktif dan strong dia akan dapat makan. Yang slow sikit, so dia akan slow growth. Itu yang pertama. Yang kedua adalah carrying capacity. Carrying capacity untuk satu kolam ataupun satu tangki lah. So katakan tangki kita boleh muat 1 tan.
kita bukan kira berapa production untuk 1 tan air. Right, so kita kena estimate dah. So kalau kita letak rasa besar ni air ni, kita letak je 10,000, padahalnya dia lebih oversize dan ia akan menyebabkan udang kita akan lambat membesar. Alright, sebab kita lah padat sangat satu kecil tak apa. Jadi ada teknologi kita kena angkut balik lah, ataupun kita buat partial harvest. Partial buat separuh lah, kita asingkan. Yang besar kita asingkan supaya pembesaran dia lebih sekata. Alright, kemudian berbanding dengan udang putih sangat cepat, terutamanya dalam sistem intensif. Saya akan maklumkan apa sistem intensif. Sebab tu orang pergi ataupun aquaculture akan pilih udang putih berbanding udang monodon, sebab ternakan udang putih lebih cepat berbanding dengan monodon. Okay, so monodon kalau pun nak sampai saiz market dalam 5-6 bulan, setengah tahun. Paling kalau setahun boleh 2 kali je kaca. Kan kalau udang putih 3 bulan boleh 4 kali. Kan, so 4 kali, untung 4 kali ya. Okay, kita tak go detail lah, pengiraan pun ada. Tapi kita akan tengok. So, sebab tu orang pilih Vanamid berbanding dengan monodon. Alright. Suhu sesuai lebih kurang suhu ambient kita lah. So yang tinggi. Okay, mungkin kita kenapa pergi ke hatchery panas. Alright, kenapa tak sejuk? Sebab kalau sejuk dia akan hibernate ataupun slow growth. Bila dia dalam keadaan suhu yang dalam range kita ni 28, 30 air panas sikit, jangan 45 atau 50. Tu air panas lah, tu rebus. Masak lah tu. So kita kena dalam warm water. Sebab tu dalam kalau yang pernah pergi ke Intas, kita tutup aircon. Kita tutup aircon, dan kalau sejuk sangat kita akan letak heater. Sebab sejuk production ataupun pembesaran dia akan slow. Macam kita lah, kalau hujan kita tak keluar lah, ataupun sejuk dalam aircon, malah kita perut hilang besar kan. Tapi tak production, tak aktif. Sebab tu suhu ni penting. Jadi Kak tadi sebut pasal DO, delivery order tadi kan. Sebenarnya from delivery order untuk processing untuk ini. Tapi dalam saintifik kita tengok oksigen terlarut. So oksigen terlarut atau dissolved oksigen, macam kita bernafas. Sebab kita bernafas melalui udara lah, tersedut oksigen. Udang sama juga, dia berrespirasi, dia sedut oksigen, tapi dia tak boleh naik atas untuk disedut. Sebab tu dia ada insang dan dia serap oksigen yang terlarut dalam air. So kalau oksigen rendah dalam air, so udang akan tak boleh nafas lah. Dia tak boleh nafas, mati. Sebab tu dissolve oksigen atau DO yang bukan dissolve tu So dissolve oksigen lah. Kita kena monitor dan kita kena cari, kena maintain lah tinggi. Okay, kita sebut tadi udang laut, so mesti masin lah. Tak boleh lah air tawar. So consider kalau air tawar kosong PPT. Bila sebut PPT ni apa? PPT ni adalah kemasinan. Kalau apa ni? Kalau yang tradisional dia akan rasa guna lidah je. Sebab kita kan lidah kita ada masin masin, pahit, manis, pedas belakang kan. Segitulah. Kita tak ingat mana tu. Kita punya lidah tu memang ada ni kan. Alright. So dia akan rasa, tapi itu tak signifikan. So untuk saintifik tak boleh lah. Alright. Tapi kita guna alat kita, alat refraktometer ataupun menua X-ray lah. Tapi kalau dah ke laut, memang kita akan guna ke laut. Alright. So yang kesesuaian dia, tengok toleransi ataupun dia udang putih ni boleh, udang harimau ni boleh toleran masa dia boleh hidup dalam tempoh, dalam kemasinan ke berapa. So 15 hingga 35 pt. So dia lebih suka air lebih masin. So lagi tinggi masin, lagi better untuk udang harimau. Right? Tetapi untuk udang Vanamid, dia lebih Urea-haline. Urea-haline ni dia toleransi dia tinggi kepada kemasinan. So kalau rendah PPT ataupun kurang 1 ni is 1 hingga 10, dia tu di consider sebagai brackish ataupun muara ataupun air payau. So 20 ke atas tu adalah air masin. Right? Kalau kosong adalah air tawar, air pahit lah.
air pahit ke air tawar kan. Okay? Jadi kalau kita lihat udang putih ni dia boleh hidup range tu. So kalau tak ada ni pun, kita letak garam biasa pun udang putih boleh hidup. Alright, so berbanding dengan udang warna ni, udang warna monodon. So sebab tu untuk ada kekangan antara kenapa udang monodon dan udang biru putih dan udang warna ni. Penyakit. Alright, so penyakit lebih kurang tahan terhadap penyakit dan banyak studi ataupun penyelidikan dibuat untuk udang putih. Sebab apa? Dia lebih tahan dan juga SPF. SPF ni apa? Specific Pathogen Free. Induk tadi, ingat tak yang induk mak dia tu? Broodstock dia. So, broodstock dia tu, sebab tu salah satu projek kita sebenarnya adalah untuk menghasilkan SPF ataupun Specific Pathogen Free dan juga SPR resistant. SPF free maknanya broodstock kita tu dia tidak boleh terkena pathogen ataupun penyakit. Resistant dia boleh halang, dia boleh lawan. So nak dapatkan ibu yang tahan penyakit tu kena buat study. So phylogeny, apa PU F1, F2, F3, tengok strong dia dan sebagainya. Itu yang study bertahun-tahun tu. Alright, tapi setakat ni di Malaysia, setakat yang saya tahulah belum ada lagi yang betul-betul kita punya BMC Broodstock Multiplication Center yang patutnya itu adalah agenda negara, di mana benih-benih yang dihasilkan itu memang kuat entah penyakit. Sebab kalau tak ada penyakit, kena serang penyakit, mati. Itu adalah masalah utama lah. Alright. Dan saiz pasaran dia nak kena besar untuk udang limau. Yang ni sedangkan 20 hingga 30 gram. So dalam 40 ekor, 20 ekor sekilo dah enough. Dah cukup lah untuk makanan. Alright. Kemudian sistem ternakan, ini saya akan lebih intensif lebih sikit nanti. So separuh intensif atau semi intensif ke ekstensif. Kalau first time dengan apa lah, aku benda dekat Izzah tau, ekstensif ni. Kalau tak tahu pun apa dia. Okay, so sistem intensif. Tabiat makanan, tabiat kena tahu. Behavior dia. Untuk udang monodon, udang harimau, dia pemakan dasar. So dia makan, maksudnya pellet yang kita beri itu mestilah sink ke bawah. Ada sinking. Kalau kita buat pellet yang floating, udang harimau ni tak boleh makan. Sebab dia suka makan duduk bawah. Dekat bottom, penting lah kat bottom. So dia suka, sebab tu dia tak perlu air dalam untuk udang monodon, udang harimau ni. So tapi untuk warna ni dia floating dan suspended boleh. So kalau dia floating, maknanya kalau dia bawah pun dia makan. So kita letak je makanan atau pellet yang boleh ni dan dia akan makan. So maksudnya kalau dari segi dua-dua ni dia ada pro and cons. Dari segi harga, sini menang. Okay, harga dia sini menang. Tapi dari segi warna ni, dari segi mudah, cepat, tahan penyakit, right, udang putih lebih komersial lah. So kalau kita pergi ke pasar, kebanyakan lah saya pasal kalau kita ke pasar, kebanyakan udang putih berbanding dengan udang harimau. So kalau ingat dulu masa kat Mai, masa Amma, Pen, apa semua, dia tengok dia dalam kulit udang dia ada satu elemen bagi yang commercial value. Sebenarnya kan kalau kita main udang, kalau kita kopi udang lama-lama sebenarnya kulit kita boleh licin. Alright, so sebab apa? Sebab dia ada kaitosan di situ. Sebab tu kalau tengok beberapa projek ada kaitosan. Ekstrak kaitosan tu mahal. Alright, tapi kita sebuah kan. So ekstrak kaitosan tu mahal untuk pharmaceutical, untuk nutraceutical, untuk penyakit dan sebagainya lah. Alright, so maknanya, so tak percaya lebih ni buat sendiri, jangan pakai glove. So main dengan udang, bukan main, maksudnya bila kita proses tu kulit dia yang mana, dan lama-lama kita rasa macam ada lecet kat kulit dia. So kalau nak, orang kata pun nak blowing, silalah. Tapi jangan pakai self-cool dah, segera proses. So dia ada, sebab tu orang tengok study on di kaitosan tu. Nak extract kaitosan daripada kulit udang dan kebanyakan crustacea ataupun shellfish, daripada ketam dan sebagainya. So banyak lah. So itu antara kelebihan dia lah. So far okay?
Tak break? Tak break dulu, bos. Betul kan? Terus sikit je, okey? Sikit je. Okey, tadi pasal dua spesies tu je. Right? Sekarang kita tengok life cycle dia. Okey, life cycle dari segi tadi Cik Azmi saya ingat ada gambar tadi dari brochure dan sebagainya. Ini detail out sedikit. Mula-mula kita hidup telur, daripada telur. Saya pun tak tahu telur dulu ke ataupun ibu ayam dulu. Dari mana satu dulu So kita start daripada telur dulu lah. Kita anggap kita dapat daripada telur dulu. Okey, itu telur. So telur daripada udang betina bertelur di laut terbuka, di offshore, di laut. Kemudian dia baru akan pergi ke batas kawal lah. Okey, terapung dan menetas selepas beberapa jam. Bila telur tadi dah matang. Alright, so kalau kita lihat di sini di telur, telur edas ni, kemudian dia telur akan menetas di laut terbuka. First, kemudian sebelum dia jadi juvenile ataupun post larvae, dia kena jadi naupli dulu. Naupli ni so tak nampak lagi lah. So naupli. So naupli adalah tamun larva pertama selepas dia menetas. Masa ni jangan bagi pelet. Ni tak boleh dibagi pelet lagi. Bila dah menetas, bagi pelet generally mulut yang dia pun tak ada lagi. Alright, so kita kena bagi dulu. Biasanya masa ni dia akan tidak makan dan bergantung kepada kuning telur. Masa tu dia tak boleh makan lagi. So sama juga ikan pun. Bila dia dah bertelur, kalau dia makan tu, telur tak makan lagi. Sebab dia akan guna makanan untuk protein daripada kuning dia dulu. Alright, so after that barulah dia akan jadi zoya. Sebab lepas jadi naupli, baru jadi zoya. Zoya ni nampak dah anak-anak udang. So zoya mula makan phytoplankton. Phytoplankton ni apa dia? Phytoplankton adalah live feed. Live feed atau makanan semula jadi, dapat makan hidup. Phytoplankton biasanya algae. Sebab itulah kalau dalam processing kan, kita tengok ada yang Dr. Aliba Prof. Lam buat bioreactor algae. Untuk apa? Untuk ni lah. So algae one off untuk bagi makan kepada zoya. Sama juga untuk budak ketam, mungkin petani perempuan kakak. So makan cat dan sebagainya. So tapi kita kena tahu dalam ketamu, so phytoplankton, so dia dah start renang, badan mula bentuk macam anak udang lah. Okey, selepas tu macam mysis. Okay, mysis dah nampak dah. So bentuk segitu dah kecil, krill dan sebagainya. Kemudian makan zooplankton. So zooplankton seperti rotifer dan juga artinia. Okey, sedikit lah sedikit kalau ingatkan. Dalam tropik, status tropik makanan, phytoplankton adalah level yang terbawah. Phytoplankton ni adalah algae. Phyto tu adalah tumbuhan. Plankton tu adalah namanya organisma kecil lah, tumbuhan. Bila tumbuhan, dia tak perlukan sumber luar untuk dimakan. Dia adalah main producer. Macam pokok-pokok, dia tak perlu makan, dia perlukan nutrien untuk dia absorb dan dia keluarkan tenaga. Alright, so dia proses photosynthesis. So sama juga dalam air, dia ada phytoplankton. Paling kalau segitiga piramid tropik, dia adalah paling bawah. So paling banyak phytoplankton. Alright, so phytoplankton. Phytoplankton level yang kedua adalah zooplankton. Bila disebut zooplankton, zoo maksudnya haiwan atau binatang. So zooplankton tu akan makan ataupun dia punya zooplankton dah animalia. So dia binatang, so dia akan makan tumbuh-tumbuhan. So rotifer dan artinia ni akan makan phytoplankton. Contoh phytoplankton adalah macam lagi lah, Tetraselmis, Cholera, lagi apa yang itu, Isocrasis dan sebagainya. Itu semua nama-nama yang biasa digunakan oleh hatchery lah untuk produce phytoplankton. Sebab yang itulah. Okay, kemudian phytoplankton ni akan dimakan oleh rotifer dan artinia. Right, so dia akan makan. Alright, so jadi banyak. So mysis ni akan makanlah rotifer ni. Rotifer dan artinia. So lepas tu kalau kita tengok sesi selalu order artinia, rotifer, inilah makanan sebab dia dah sampai ke stage mysis.
So dah awal ni kita dah ada benih ataupun inoculum untuk mikroalgae, alright? So masih, so sebab tu ada rotiful, so kalau kemarin tengok ada pembelian kimia, ni lah punca dia. So kat sini dia beli, dan sebab tu dia banyak. Okey, dan dia makan pun makan sis lah. Okey, kemudian dia dah jadi post larvae. Post larvae kat sini ni. So bila post larvae dia akan pergi ke estuary ataupun tempat breakage. So salinity dia kurang. Salinity kurang ni di secara natural ataupun secara alami lah. So kita boleh mimikkan dia di hatchery. So bila mimik kita di hatchery, so kita ada broodstock. So mimik dia maknanya broodstock ibu dia kena dekat bering lah. Ini 20-30 kan. So bila dah nak menetas, bila jadi post larvae, kita dah boleh kurangkan dia pada salinity yang rendah. So salinity dia janganlah sampai kosong. Salinity mungkin pada 12, 8 pun boleh. Depends on the grow ataupun di farm nanti. Sebab tu dalam hatchery, biasanya hatchery akan sampai sini je. Proses hatchery sampai post larvae. Lepas kalau commercial hatchery, dia akan jual post larvae ni pergi ke grow out. Cukup dah. Sebab edak sini akan dilakukan oleh grow out ataupun kolam lah. Kolam kan. So sampai sini. So bentuk udara sebenarnya boleh digunakan ke kolam pembesaran atau grow out tadi. Alright, so selalunya dalam intasnya ada kolam so alih beli PL. Dia tak beli daripada bertelur lah. Alright, so bila kita beli hatchery tu, beli PL kan, kat sini dah sebenarnya stage tu. Alright, kemudian tugas aquaculture adalah untuk membesarkan dia. So di sinilah yang kata SPF, SPR, post larvae. Kemudian lepas tu kita dah boleh masuk ke kolam lah. So dalam post larvae pula, jadi post larvae 12, post larvae 15, post larvae super PL pun ada. Bergantung kepada kehendak kita, kehendak customer. Kalau nak cepat, super growth, pergi ke super PL. Super PL dah 30. So terus, so dalam mungkin tak sampai 3 bulan dah boleh harvest. So paling lagi cepat boleh harvest, lagi dapat untung cepat lah untuk aquaculture. Alright, so kemudian dia akan membesar di kolam dalam bentuk juvenile. Kalau kita apa ni, baby pergi kepada toddler lah kan. So dia besar, dalam seminggu, 2 minggu dia dah nampak dah besar. Alright, kemudian perlukan makanan tambahan atau suplemen. Masa ni lah suplemen dia perlukan. Probiotik. Kemudian apa lagi, kalau ahli buat Biofloc boleh kan. Biofloc masa ni nak supaya juvenile tadi cepat besar. Sebab tukar kita, di mana sebab tu kalau dalam aquaculture kita ada section breeding kan. So breeding akan pergi dari sini ke sini. Right? Sebab tu kemudian ada teknologi hijau. Teknologi hijau akan pergi daripada post larvae pada pertumbuhan. Dan juga dalam masa kita nak buat aquaculture tadi, adalah waste, sisa dan sebagainya. So inilah yang kita rantaian ni ataupun value chain ni yang kita tengok dalam aquaculture dan kita integrate dalam aquaculture ni lah. Okey, so dan pengurusan air yang baik. Masa ni kita jaga pH-nya, DO-nya, salinity-nya, amonia dan sebagainya. Itulah yang banyak student kita kan habis master dan sebagainya. Nak tengok supaya air dan production air, amonia, nitrate dan sebagainya yang terbalik tu lah. Itulah yang dibuat oleh para penyelidik dan juga pelajar-pelajar kita. Okey, dan last but not least adalah udang sebelum dia pergi kepada induk. Kita tak cerita induk di sini, tapi dia akan pergi ke dewasa atau ke matang ataupun dah cukup sampai ke market size. Market size tadi berapa? 20 hingga 50 grams lah. Udang matang dan digunakan semula sebagai induk untuk bertelur semula kalau kita nak gunakan sebagai induk. Tapi biasanya apabila dah capai 80-90 hari, kita dah boleh jual. So kalau tak ada masalah. So failure dia kadang-kadang kat sini lah. Banyak kena penyakit, kualiti air drop, banyak mati. So inilah yang dia cerita dalam aquaculture, berpusing-pusing di situ lah. So this is the cycle of the udang lah. Mungkin tengok slide, saya tak ingat, saya tak pasal Ustaz Wahyu. Mungkin crab berbeza sedikit di sini sebab dia ada C1 sampai C5 Jasmine tunjuk lah yang better. Alright. Okay.
sekarang ni secara natural so nak tangkap post larvae. So tadi kan post larvae adalah pasca larva. So non-fly dengan Miss Pisces tadi adalah larva. So dia dah jadi pasca larva, post larvae. So dia dah besar dah dan kita boleh tangkap dia. Kalau nak tangkap ni di luar lah. Alright. So sekarang ni kalau kita di hatchery, kita produce dalam tank dah. Alright. So kita boleh gunakan jaring plankton ataupun plankton net, kemudian push net, pukat dan juga cast net, jaring. Tapi size dia kecil lah. Tapi untuk kita aquaculturist tak ekonomikal lah. So tak nak tangkap daripada natural. Berapa ekor sangat boleh masuk. Kemudian nak tangkap tu benda akan stress. Sebab larvae lain yang masuk. So kita buat breeding dalam hatchery. Sebab tu kita ada hatchery yang produce. Biasanya aquaculture kita ni adalah hatchery yang penyelidikan. Jadi semua ada, kan, kerapu, udang, semua ada. Tapi kalau bisnes, dia tak akan jadi macam tu. Bisnes, kalau dia produce benih udang putih, dia akan fokus saja cycle tu untuk satu production udang saja. Hatchery udang putih, that's it. Dia tak ada dah nak campur-campur. Sebab kita je yang ada. Dan sebab tu sebab kita akan pergi pada biosecurity tadi. Tadi disebut kan, biosecurity. So kita punya biosecurity agak loose lah. Alright. Yang ni mungkin kita stop dulu. Tak cukup lagi. Alright. Okay, nanti one bagi sign kata ya. Alright. So tak apa, cukup aku saya terangkan sikit. Ada bracket apply, Zoya, Mysis, Post-larvae tadi ya. Alright, so mungkin Amna, kemudian Wani, Zura boleh sikit-sikit ya. So yang lain. So ni cycle ya, cycle lama so, kalau Kak Emma kan di alamat jaga udang pula ni, tak apalah, semula. Alright, okay. Alright. So sekarang ni sedikit tadi cycle kan. Alright, so bila dah jadi matang, alright, so kita sedikit berkaitan dengan induk ataupun broodstock. Broodstock yang matang. Broodstock tak matang tak boleh digunakan. Tak boleh berhasil. So udang yang masa matang atau yang digunakan mestilah bebas penyakit. Sebab kalau dia ada penyakit, dia akan inherit kepada anak dia. Alright, so dia akan waris kepada anak dia. So anak dia kalau kata dia lemah, anak dia pun akan lemah. Alright, so dia kena tahan penyakit, dia kena tahan rentang penyakit sebagainya, dan kualiti yang tinggi. So antaranya kriteria pemilihan induk adalah tahan penyakit dan juga cepat pembesaran. Right, so kalau dia cepat besar, most probably anak dia pun cepat besar. Kan? So maknanya kalau dia slow growth kan, so penyakit pun selalu kena, so anak dia pun macam tu lah. So sebab tu kita beli PL yang super growth lah, ataupun yang SPN dan juga SPN free. So ni kita boleh collect. Setakat ni kita tak boleh simply ambil daripada luar kan, tak ada ni. So kita kena beli. Kita kena beli induk daripada recognize hatchery lah, ataupun yang induk yang tahan penyakit dan sebagainya. So ini antara sumber utamanya mangrove, coastal water, seagrass, estuary, dan akhirnya pergi ke farm, farm kolamnya. Alright. Kemudian pergi kepada sedikit kepada pembesaran benih post-larvae, masih lagi di hatchery. Alright. Perlu lihat kepada pemberian, sebab masalah selain daripada masalah penyakit dan juga tumbuh sarang tadi, udang ni dia boleh makan sesama sendiri, cannibalism. Alright. Jadi bila bertumbuhan tidak sekata jadi masalah. Alright, so dia akan jadi masalah bila dia bersaing sesama sendiri. Especially dan satu lagi, crustacean ni dia nak membesar, dia kena molting. Dia tidak membesar tu lah, dia kena mold. Moldnya besar kulit. So bila dia besar yang kulit keras dia dilepaskan. Jadi kulit dia kulit lembut sebelum dia mengeras. So dia nak mengeras tu, masa tu sangat fragile, kulit lembut.
So masa kulit lembut tu lah yang jadi kutang kulit lembut, udang kulit lembut, right? Sebelum dia mengeras, proses tu disebut calcification. So bila calcification, dia perlukan kalsium dan magnesium untuk cepat mengeras. So salah satu perkara yang penting dalam air adalah kalsium dan magnesium yang tinggi untuk dia cepat mengeras, untuk struktur dia. Tapi kalau ikan tak perlu, ikan dia tidak molting, right? So untuk udang lah, dia perlu calcify dengan cepat, alright? Kalau tidak, dia akan cepat dimakan atau dia akan makan kawan dia. Sebab itulah classification tu perlu dilihat lah, dan pembesaran yang sekata tu juga adalah sangat penting. So kalau yang besar tu besar, yang kecil tu kecil, so dia akan makan yang kecil tadi. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, penyesuaian, acclimatization. Yang seterusnya pengangkutan ke kolam, transportation. Alright, so daripada hatchery pergi ke kolam, mungkin Nafis biasa kot dulu masa MTH kan. Alright, dan untuk bawa, untuk order benih ikan tilapia ya, banyak mati dalam perjalanan. Alright, so transportation nampak tu senang je, sebab kita bawa benda hidup. Alright, so dan untuk proses ataupun perjalanan yang lama juga akan menyebabkan orang kata stres ataupun stres dia lah kepada tenaga kita. Dan ada baby. Contoh kita ambil daripada, kita nak hantar daripada sini, daripada Terengganu pergi ke KL for example, berapa jam? Kalau naik kereta pun 5-6 jam. Kalau lori petah lagi. So dalam perjalanan tu kan, panas dan sebagainya kan. So dia akan bermaksud considering bila masa kita nak hantar. Biasanya transportation akan dilakukan pada malam hari, supaya tak ada stres dari segi suhu, suhu yang rendah. So kalau siang tengah hari ni bawah, dan ialah so dan juga logistik dan sebagainya, so diperlukan. Alright, so yang tu yang walau bagaimanapun biasanya dengan oksigen supply dan sebagainya kan, so kita perlu lihatlah transportation. Kemudian pelepasan ke kolam pembesaran. So kita tak detail tapi bila kita dapat juvenile sampai ke kolam, jangan ada jalan jauh tadi kan, jalan jauh 4-5 jam. Kalau kita pun 4-5 jam dalam bas, apa cerita? Senang juga kan? Tutup, dapat environment baru, kolam baru, air baru. Alright, agak-agak kita lagi stres ke lagi bahagia? Stres lah dulu kan, suhu dia tak tahu sejuk kan panas kan. Contoh air kolam mestilah panas kan. Kita transportation tadi dalam bas aircon, contoh sejuk. Tiba-tiba kita masuk ke dalam panas, kita rasa apa? Kita rasa tak sesuai, right? Tak sesuai, kita boleh sepadan. Jadi di situlah kita kena acclimatize. Kita kena biarkan dulu, alright, suhu stabil dan sebagainya. Alright, itu antaranya. Kemudian pembesaran dan pemberian makanan. So ni consider, so satu-satu ni boleh buat satu projek sebenarnya. Alright, so nak study buat pembesaran dan pemberian makanan. Cik Idris tahu kan? So nutrition. Alright, so ATC dan sebagainya. Dan pemantauan kesihatan dan pertumbuhan, dan finally adalah penuaian. Alright, so ni adalah kaedah ataupun one of kolam ternakan yang biasa kita dapatilah. Alright, so dia ada reservoir penting. So sedikit ilmu ataupun kaedah ternakan kolam. Biasanya ni kita ambil ini daripada air laut ataupun air sungai, tapi in this case air laut lah, sebab kita nak buat air masin So mestilah berhampiran dengan, ataupun bukan mesti, sepatutnya. Sebab kalau tak berhampiran dengan air laut, mana kita dapat air masin? Air masin boleh kita buat garam, tapi cost. Alright, so cost. So sebab tu kita perlukan air masin. So sebab tu kita ada cost untuk buat water intake. Sebab tu kita ni selalu kadang-kadang kita masalah reservoir air. Sebab tu kita kena ada reservoir, tangki reservoir 2 tingkat kita tu kan. Alright, so mana-mana hatchery mesti ada tangki reservoir, kolam tadahan. So kalau kolam tadahan, kolam tidak ada sumber air atau kolam takungan air, so biasanya kita akan menjadi masalah. So untuk hatchery ataupun kolam grow up mesti ada kolam reservoir. Alright, so emergency ke nak buang air, kemudian nak tambah air, so first thing first perlu ada kolam reservoir.
right, yang boleh supply at least 50% daripada kolam grow out. Okey, kemudian reservoir ni mesti penuh lah. Kalau kolam reservoir bermasalah, dan sini juga ada water treatment biasanya lah. Kita letak klorin, kita letak magnesium, kalsium di sini. Alright, kemudian dia akan pergi kepada kolam grow out, kolam satu contoh lah. So kalau untuk gigit intas kita ada 6 tangki grow out. Dan kalau kita gigit intas, intas saya contoh lah, intas paling dekat dengan kita. Kalau pergi kolam jauh, pergi kolam intas, kita ada satu kolam reservoir, betul kan? Satu kolam reservoir. Kemudian kita ada 6 tangki grow out, 4 tan, alright. Kemudian kita akan pergi ke central drain, tengah ataupun tepi. Drain tu outlet tu penting sebab bila kita nak harvest dan juga buat maintenance, so perlu ada drain, dan drain tu akan dikeluarkan ataupun longkang lah, longkang, dan sebelum dilepaskan ke luar, discharge ke kolam lain, ke tangki dan sebagainya. Alright, kita kena ada settlement ataupun treatment ataupun kolam rawatan. Alright, sebab otherwise bila dah kita tengah amonium tinggi, nutrien yang pollution tu lah, so akan pergi ke, kalau kita tak ada kolam treatment ni ataupun bioremediation ni, dia akan terus buang ke dalam sungai. So masalah lah. Sebab tu dalam intas, saya contoh sebab saya akan talk nanti, saya akan sebut pasal intas. Right, so lepas settlement kita ada kolam rawatan. So settlement ni kita, kalau di intas kita ada cyclone. Alright, so cyclone tu dia akan sedimentedkan semua suspended particle. Suspended particle ni yang terampai-ampai dia akan pada masa dia akan retain. Kan, maknanya terampai tu dia akan settle ataupun termendak di bawah lah. Alright, kemudian bila termendak baru ada bioremediation. So bioremediation ni, kalau sebahagiannya dulu kita guna latuk, latuk untuk absorb nutrien. So bila sebut nutrien tu ammonia dan nitrate. Alright, so bila sebut tu, so latuk tu lah yang akan absorb. So bioremediate dan kita akan recycle the water. Itu adalah intas. Tapi so itu adalah run system lah, run system. So selepas dia consider sebagai selamat, barulah dia boleh keluarkan, discharge keluar. Alright, so kalau kita memenuhi semua kriteria ni, barulah kita boleh think about MyCare, persediaan MyCare. Alright, so biasanya MyCare akan of course tepi-tepi ni patut ada fencing, ada pagar dan sebagainya kan. Alright, dan juga air masuk, so tak ada predatory dan sebagainya, so biosecurity. Tapi ini adalah asas untuk ternakan. Okay, applicable kepada mana-mana juga ternakan lah. Alright, so ini biasa untuk udang. Okay, alright, so sebelum saya masuk ke seterusnya, mungkin kita break lah. Nampak macam dah saturated juga, nampak saturated non-stop. Alright, so kita dah belum puasa, nak minum tak boleh. Mana-mana yang minum, silakan minum. Ni lah. Alright, so okay, so sebelum kita break, mungkin saya buka kepada soalan. Buka pada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Okay. Alright, so tak apa, tanyalah sebarang soalan berdasarkan apa. Kalau tak masuk lagi ke yang sebelum saya masukkan pun boleh. Kalau nak tanya apa yang saya dah maklum tadi pun silakan. Okay, so saya open dulu sebelum kita break. Dalam masa ni mau dah tanya je. Tanya. Bertelur yang mana? Okey, Cik Azim menurut saya biasanya berjuta-juta, tapi survival rate dia tinggi macam ketang ke tak? Tak kan? Tinggi lagi daripada ketang. Right, so dia berbeza sikit. Berjuta-juta tu million lah dia bertelur. Right, dalam satu induk tu berapa ni berjuta-juta tu? Mungkin breeding boleh jawab, tapi sebab saya memang saya tak buat pasal breeding. Tapi saya tahu sikit sebab saya punya tu tadi daripada cerita tadi, saya daripada post larvae sampai ke grow up. Itu sebab tu saya berada dalam grow green tag. Tapi breeding mungkin Cik Azmi ataupun siapa Dr. Liu ke dia tahu. Tapi mungkin saya boleh tak tahu juta-juta. Cuma dari segi survival berbanding dengan ketang hanya 5%, paling tinggi lah.
Apa saya kalau 1 juta apa 5% apa 50,000 kan kurang lah sikit je. Harga udang tinggi, so udang banyak lah. So maksudnya kalau hatchery je, sebab tu banyak hatchery kalau di Malaysia banyak hatchery udang berbanding dengan hatchery berbanding pada hatchery ketam. So waktu kita ada mungkin frequent tapi dia ada CP hatchery yang komersial. Dia buat memang buat betul dah CP, kemudian mana lagi yang letak sanggul. So mana yang ni lah Aisyah sendiri. So dia dah ada dah. So macam Aisyah dulu dia start dengan grow up saya. Dia grow up dia untung untuk makan. Tapi bila asyik beli je, mungkin kos benih tu mahal, jadi buat breeding sendiri. So antara stok yang famous lah, antaranya daripada Hawaii, Konawe dan sebagainya, Mozambik dan sebagainya lah. Mozambik untuk tournament. Alright, so benda-benda itulah. So to be exact berapa persen saya tak ada jawab. Tapi banyak compare dengan ketam. So maksudnya kalau siapa buat udang lebih risiko rendah lah berbanding kalau mana nak cari benih udang tu banyak je lah. Kalau benih ketam tak banyak. Kontrol ni lah sepatutnya up untuk crack. Apa? Boleh. Di, tak ada Bi, ditanya Bi. Saya nak tanya Mira. Mira duduk sama bawah saya. Tanya doktor. Okey. Sila-sila. Apa kalau kita buat ternakan udang biasa dan daripada grow up lah ternakan kolam. Apa masalah biasa berternak? Yang biasa dia mengadu lah masalah dia. Ternakan mati sebab malam di rendah. Kenapa malam dia rendah? Alamak. Sunlight. Tak ada cahaya matahari. Sebab Nak green algae guna oksigen. Sekejap, sabar. Sebab tu saya minta jawab. So salah satu dia fotosintesis lah. Dan paling kritikal DO akan menjadi rendah pada 12 pagi, 12 malam sampai ke awal subuh. So malam adalah pada masa kritikal sebenarnya untuk ternakan. Untuk kalau kes kematian pun banyak berlaku pada waktu malam. Salah satunya adalah dissolve ataupun DO akan drop. So bila DO drop tu yang masalah, tengok esok banyak yang terampung dan sebagainya. So salah satu dia adalah condition kolam lah. Alright. So lain daripada tu ada ada lagi ni. Selain daripada masalah DO Ni penyakit. Right, so saya sebut dah cover tadi antara kenapa penyakit. Amonia tinggi. So salah satunya benih. induk. Benih. Kemudian biosecurity. Biosecurity maksudnya air yang kita buat ambil tu mungkin tak treat, tak tambah klorin dan sebagainya. Dan macam-macam. Dan lain-lain. Boleh? Tadi orang jangan tanya je. Mengaku-ngaku tak ada. So kalau tak ada apa-apa mungkin kita rehat kejap Saya take apa teknik boleh tanya So apa? 11.35 boleh kita rehat kejap 11.35 sambil-sambil nak tengok udang. Ni alih ni udang Berapa hari ke yang ni? Ni udang apa? Ni udang apa ni? Ni real udang. Spesies apa tu? Spesies? Boleh nak sebut ni? Buka balik. Wah. Oh, baik dah. Hijau. Padi pergi beli udang mana best kilo. Okey. Alright, so kita rehat kejap untuk dapat 11.35. Betul kan? Soal ni. Okey. Yes, tuan.